aksi yang ditunjukkan dalam filem ni memang okay, nice gila. Okay, so based on apa yang aku pakai ni pun, so korang dah tahu aku nak review cerita apa kan. Kita akan review filem Papa Zola The Movie Game On. Filem ni akan ditayang pada 11 Disember, but aku tengok gala hari tu pada 5 hari bulan. And then tayangan awal dah ada dah pada 6 hari bulan tu. This film kan, dia menceritakan tentang backstory Papa Zola. So macam mana dia join Papa ni, which is Protect and Prevent Agency. So dia punya short form dia is a Papa lah. Dekat sini kita boleh tengok how Papa Zola and Papa Zila, and then kita ada Papa Kacak. So lagi a few character dalam filem ni. So macam mana diorang bekerja dalam satu agensi ni. Cerita ni mengisahkan tentang Pipi, dia dicolik oleh alien. Dia punya plot is senang gila. So Papa ni dan Zila nak selamatkan anak dia si Pipi tu. So dapat ke tak Papa and Zila ni selamatkan Pipi daripada alien, serangan alien tu. So korang kena tengok filem ni dekat wayang yang terdekat dengan korang. Kita terus pergi kepada dia punya review. Let's go. Welcome back to Movie Z Channel. So today kita akan review tentang filem Papa Zola. Kebenaran tak pernah lambat, cuma dia tak on time je. Okay, so itu adalah a few tagline yang ada dalam filem Papa Zola ni. So best ke tak filem Papa Zola ni kan? Bagi aku, okay, untuk filem animasi Malaysia is sebab aku memang follow Boy punya series kan. Yang tengah hit sekarang dekat YouTube is Baraju lah. Aku memang suka gila that series, memang best gila. Papa Zola ni adalah lebih kurang macam spin-off lah daripada karakter universe Boy ni. This filem memaparkan a few things yang aku suka dalam filem ni, yang boleh dikatakan seronok, enjoy this filem. Lagi-lagi kalau bawa anak-anak pergi tengok this filem dekat cinema kan. Dia ada a few things yang aku akan share about benda yang aku suka dalam filem Papa Zola The Movie Game On ni. So before aku start aku punya review, jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. Let's go, kita pergi dulu pada benda yang aku minat lah. Okay, nombor satu yang aku suka dalam filem Papa Zola ni adalah dia punya first act. First act dia aku suka sebab kita boleh tengok macam mana Protect and Prevent Agency ni work tau. So diorang bantras any kejahatan, ada diorang berkomunicate antara tim-tim diorang. So aku suka, kita boleh tengok lah Papa Zola ni time dia muda tau. So kita boleh tengok macam mana dia bekerja. Aksi yang ditunjukkan dalam filem ni memang okay, nice gila. So dia nampak lah epic tu dalam filem ni. So itu nombor satu yang aku suka. Nombor dua yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya nilai murni yang ditunjuk dalam filem ni, which is how seorang bapa buat 2-3 kerja untuk bawa anak dia pergi bercuti je sebenarnya. Best lah, kita boleh tengok pengorbanan seorang bapa tu kepada anak dia. So dia agak touching bila tengok this film. It's really emotional pada first act tu lah untuk this film. Aku suka in term of dia punya message yang dia nak sampaikan pada audience. So itu nombor dua. Nombor tiga pula yang aku nak sentuh is dia ada, boleh dikatakan easter egg or cameo lah dalam filem ni. Ada satu karakter ni, kalau korang betul-betul hidup dalam zaman 90s, 95, 94, 96, so korang akan kenal karakter ni, apa karakter ni. Tapi korang kena betul-betul fokus karakter tu karakter apa. Aku tak boleh nak bagi tahu tu karakter apa sebab nanti spoiler kan. So korang akan nak tahu, korang kena tengok this movie sebab tak silap aku dia ada 2 scene yang karakter ni timbul. Agak terkejut, aku tengok kan Duan kat sebelah aku kan, cakap, apa weh, benda karakter ni ada tu kan. Lepas tu Buan cakap, oh ya tu karakter ni ada, sebab asal ada karakter tu kan. So kalau korang nak tahu karakter tu apa, korang kena tengok this film dekat wayang yang terdekat korang kan. Last one, nombor 4 yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya kredit dia. So kalau korang memang fan Boy, korang kena tunggu lepas habis filem ni lah. Ada satu post credit yang membuat korang akan excited untuk coming project dalam universe Boy ni. So kalau korang nak tahu apa benda post credit tu, sebab bila keluar post credit tu, semua orang bersorak weh dalam wayang. Memang buatkan, boleh dia tengok, ramai juga sebenarnya fan Boy ni kan. Aku tak nak spoil benda apa. So korang kena tengok filem ni dekat wayang terdekat dengan korang. So dia akan tayang pada 11 Disember. Boleh pergi tengok ramai-ramai. Kalau siapa yang dah tengok tayangan awal, boleh komen kat bawah. Aku nak tahu juga apa yang korang rasa. Itu saja yang boleh aku share about benda yang aku minat dalam filem ni lah. Berapakah rating yang aku bagi untuk filem Papa Zola The Movie Game On ni kan? Bagi perspektif aku bagi sebanyak 7.5/10 untuk Papa Zola The Movie Game On ni. Filem ni memang best. Boleh bawa anak-anak korang pergi tengok. So memang enjoyable. Kita boleh tengok lah apa backstory Papa Zola ni sebenarnya. So dari mana dia dapat all the tali pinggang, all the benda ni. So dalam filem ni akan tunjuk apa yang kita tak pernah tahu lagi tentang backstory Papa Zola. That's all for my review. Thank you.